Assalamualaikum. 18 hari bulan 4 2026. Pong ada. Pong. Balik Pong. Panggil balik. Masa untuk berkumpul dah. Pong. Kanan. Ke kanan. Pusing. Mana yang kecil-kecil yang kenek-kenek ni tak ada ni. Esok bangun pagi-pagi. Pagi-pagi berkumpul dekat kandang. Kita besok, hari ni last jamuan hari raya kau tahu. Hari ni last jamuan hari raya. Besok dah tak ada hari raya dah. Besok baru punya. Kita nak tengok apa Fazila umumkan, kaedah baru, jamuan baru. Pula. Besok. Okey. Yang aku ni kena buat pencucian jiwa ni. Yang kaedah-kaedah pelik-pelik dia. Yang tu ni satu hal, yang Ilyas ni satu hal. Kan? Yang Piah ni pun satu hal. Dia ada pencucian jiwa dia. Itu belum pencucian jiwa skamer Yusri. Kan? Yang Hamid ni, anak ni apa benda Dapi ni kena tangkap apa benda. Nak kena bermulan madu anak bini aku. Ini sangat-sangat yang menghairankan. Yang Poli ni kena dapatkan berapa kali yang kawan tu kena bermulan madu dekat situ. Bini aku ni nak kena patuh SOP. Yang bini aku ni kena duduk dalam situasi kena colik. Dia nak jatuhkan talak. Yang ustaz ni pula dia nak jatuhkan talak. Aku ni bini dia. Aku ni jantan gila. Yang ustaz ni pula nak jatuhkan. Aku ni jatuh talak. Jatuh talak dekat situ. Dia pula nak jatuhkan dekat situ. Seolah-olah aku ni bini dia. Aku ni jantan gila. Tak sanggup aku. Kau biar betul-betul kau ni. Kau ada otak tak ada otak ustaz ni. Yang dalam TV ni. Dalam radio ni betul tak? Ada otak tak ada otak tau. Macam mana otak dia berfungsi dekat situ. Itu pasal kita perlu spesimen dia punya otak ustaz tu. Untuk dibuat kajian. Dapat kajian elektromagnetik. Elektrostatik dalam otak ustaz tu pun boleh dah. Macam mana dia boleh jatuhkan talak untuk aku. Aku ni jantan. Dia bagi pendapat. Tak perlu bagi pendapat dekat situ. Pendapatan kau tak perlu. Cuma aku nak tahu dekat situ pendapatan aku yang dalam tu, yang dia cerita dalam TV tu, seolah-olah dia membenarkan satu kroni dia ni ambil duit tu berjoli. Siap pergi haji kau tahu. Lepas pada tu satu geng tu pula kena tahan kerana disyaki mencuci duit. Kau faham tak? Kan?